Orang yang dikatakan sentiasa miskin, susah nak kaya, tak ada duit, adakah itu nasib atau ditakdirkan? Bukan. Ini adalah semua sikap yang telah dicerminkan dalam numerologi seseorang sekiranya kita tahu macam mana nak membaca seseorang punya numerology chart. Orang yang tidak mempunyai 6 dalam carta dia, orang yang macam ni, biasanya dia tak celik kewangan. Kalau tak celik kewangan, macam mana nak kaya? Kalau dia tiba-tiba dijatuhkan rezeki yang besar, tapi dia tak tahu macam mana nak manage dan urus, after that pun akan hilang segala-galanya. Is sikap seseorang yang boleh dibaca melalui carta. So, apakah solusinya? Kan Kion saya cakap, ini bukan takdir dan nasib. Ini merupakan satu kesedaran, mengetahui apa yang you kekurangan, dan daripada situ, apa yang you tak ada, you kena letak effort yang lebih banyak untuk menjadi lebih pakar terhadap pengetahuan tersebut. But the problem is, banyak orang akui kelemahan. Yelah, aku tak pandai matematik, aku fail. Itu tak ada masalah. Masalahnya, mereka duduk dekat sana tidak mengambil inisiatif untuk memperbaiki perkara tersebut. Itu yang aku selalu bagi tahu klien aku yang consult dengan aku secara peribadi. Aku bagi tahu diorang, you know what are the qualities that you're missing, find ways to improve that, and with that you override what is missing in your numerology chart. Dekat ruang komen bagi tahu Kions, apakah nombor yang tak ada dalam carta 3 segi numerologi korang.